dia main apa, surat jemputan, surat balasan, kemudian dia banyak, dia bukan main jalan terus jadi, dan dia bukan satu sebarang soalan tu pemudah untuk dia nak buat sesuatu proses. So tuduhan ini sebenarnya pada saya lah melampau dan tidak menghormati, sebab yang merasmikan tu bukan saya, itu adalah menteri, itu kerajaan. Jadi dia pun, saya baca surat yang kedua pun ada keluar, itu agak ke Malaysiaan sedikit lah. Proses untuk membuat garis panduan ni kurang lebih 3 tahun ya. Lama, memang lama. Tapi alhamdulillah pasukan saya dia tak patah hati. Bahkan dia lebih bersemangat, dia lebih agresif. Dia sampai ke tahap membuat ziarah ke MCP. Sebab apa? Kami sebenarnya menganggap CMO ni bukan musuh kami, bukan. Mereka sepatutnya bekerja bersama kami, erat saling berpegang tangan, mendengar rintihan masing-masing, baru it works. Tetapi mungkin konsep tu, konsep yang ada dalam CMO ni, saya rasa harus ada upgrade sedikit lah. CMO saya lihat hanya sekadar mengutip saja duit itu, tetapi tak langsung ada R&D ataupun development. Contoh, saya ambil contoh mudah. Bila lagu Tiara meletup di Indonesia, betul? Memungkinkan royalties tambah kepada M. Nasir. Okay? Saya tanya M. Nasir, you dapat extra royalties daripada lagu Tiara yang telah tenggelam hampir berbelas tahun. Orang yang sepatutnya buat kerja mempromosi semula itu adalah sekurang-kurangnya daripada CMO lah, Aparaf. Bukan sekadar letak barang, tinggal gitu, siapa beli, ambil duit. Tapi yang mempromosi lagu Tiara itu adalah Baskes. Sekurang-kurangnya CMO ni kena bagi sedikit honor kepada tenaga masa kini, iaitu Baskes ataupun online atau whatever. Sebab benda ni tak ada pada zaman kita, tak ada. Tercetusnya lagu tu popular semula hanya melalui online. Tapi yang sedihnya, duit royalties dikutip, tetapi kerja untuk mempromosi semula lagu tu tak ada. Nasib baiklah dia suka lagu Tiara. Kami pun kat sini, saya pun doa, tolonglah dia suka lagu ni, nyanyi meletup kan. Macam itulah lebih kurang. Amin. Betul, amin. Kalau tidak, tak ada cara lagu tu duduklah kau 20 tahun dalam kelambu. Kalau orang suka, ambil dan jadi duit. Kalau tidak, duduk dalam lemari. Sebenarnya kami ingin menegaskan kepada kerajaan dan juga pengguna muzik bahawanya pendapat pengerusi MCP iaitu Datuk M. Nasir tidak mewakili suara majoriti. Tidak. Kenyataan beliau menimbulkan kecurigaan dan tidak menggambarkan realiti sebenar yang dihadapi oleh majoriti pemegang hak cipta. Dan bagi tajuk yang ketiga, mengharmonikan hubungan penggiat muzik dan pengguna. Selain keadilan kepada penggiat muzik, garis panduan ini juga mengharmonikan hubungan antara penggiat muzik dan pengguna karya muzik. Selama bertahun-tahun, pengguna muzik merungut dan marah terhadap sikap CMO yang tidak telus, tidak beretika, malah berlagak seperti samsing. Pengguna muzik tidak pasti sama ada wang yang mereka bayar benar-benar sampai kepada pencipta asal. Pengguna muzik adalah sumber pendapatan artis dan muzik adalah keperluan pengguna. That's the way. Kita bagaikan aur dengan tebing.
saling memerlukan, saling